Oh, right geng. Sampai. Kino boy. Kino boy aduh. Kan kita camping mencari sebarau je kat sini kan. Uish, lawa aduh. Lawa mat tempat dia mat. Kan. So kita camping kat sini lah. So mana yang ni kan kita tengok lah kan ada aktiviti apa kan. Camping. Let's go. Sampai tu sebenarnya. Tapi aku tak tahu hari ni hari apa. Hari Isnin tau sebenarnya. Hari Isnin tau. Tapi orang tengok ramai mat hari Isnin. Tapi campsite dia memang cantik lah. Kan? Tak nombor ni. Tapi hari ni hari Isnin brother. Hari ni hari Isnin. Tapi orang ramai ya woi. Dahsyat mat. Ramai gila mat orang. Ramai sangat-sangat ramai mat dari Isnin tapi penuh. Tapi lah cantik lah dia punya campsite dia. Cantik gila. Campsite lawa mat. Baik. Cantik mat. Kan. Cantik tu campsite ni kan. Dapat nombor 18. 18 ni. Tak tahu lah tahu berapa lah kan. Yang ni 18. 16 jual 18. Dapat 3 lah ni guys Tapi tempat memang cantik mat tu nature. Betul nature tu tempat ni mat. Kan lawa mat. Memang cantik habis tu. Kan boleh mandi petang-petang macam ni boleh mandi tak? Petang-petang boleh mandi mat. Jadi kita tengok lah. Memang cantik lah. Kan. Siap dengan fly sheet lagi. Cantik. Mantap. Sana tu ada toilet dia. Nampak toilet dia. Kan, surau dia pun besar mat. Surau dia besar. Surau penting guys Kan, jalan macam mana pun surau tu ada mat kat sini Nampak dia. Aku pelik. Hari ni hari Isnin guys. Korang tengok hari ni hari Isnin mat. Hari ni hari Isnin tapi orang ramai gila mat dekat sini. Kan, benda-benda tengah viral ni. Uish, aku tak tahu. Kan, tapi memang baik lah sini. Kan, ngam-ngam coy. Mat gila tu. Oh, ni surau dia. Ni surau dia aku cakap tadi. Kan? Surau dia. Bak surau dia besar mat. Jadi cun-cun lah. Wah, tempat lepak pun ada. Sana ladang-ladang. Macam ladang-ladang getah. Okey lah. Mantap. Sebelah sana. Tak tahu ni jalan apa ni guys Tapi tu tengok plug point semua ada guys. Tapi tempat memang cantik gila lah. Tempat bagi aku cantik mat. Toilet dia. Toilet dia. Aku tak tahu berapa tempat camping ni. Berapa banyak mat tempat camping ni. Tak tahu berapa banyak. Tapi memang best lah. Kan. Untuk nature memang mantap lah. Untuk nature memang mantap. Kereta boleh parking sampai depan mat Kereta boleh parking sampai depan. Jadi tak payah nak punggah-punggah. Tak payah guys. Tengok. Cantik. Ni Abang Ipoh nak tengok ni. Dia nak masuk mat. So
Nanti apa-apa aku update lagi. Padu. Belakang ah? Belakang. Tak, yang ni tak mana. Penting tu mana? Pasang kemah dulu Mat Tapi tak tahu panas Mat. Panas gila tu. Kan? Pasang kemah dulu. Kejap lah. Rasa pasang kemah dalam 10 minit. Macam tu lah.
ada klip. Dulu bisa ada klip. Ni di sini. Abang ada yang tiang bawah bawah tu. Betul macam kecil banget. Depan pun ada lagi tau. Siap. Lepas tu kita pasang yang dia punya tanam. Sekejap, salah saya. Ambil yang tengah ni. Ambil yang tengah. Ambil yang tengah. Bawah.
settle. Untuk layer luar. Mat, outer luar. Outer luar settle tu. Lawa. Puas hati. Apa nama ni yang? Lawa mat, outer. Apa nama ni? Payung Camp punya kemah. Aku tak tahu mat, tapi itulah. Kan? Tapi cantik lah guys. Mantap. Settle outer luar. Settle mat. Hujan pula. Kejadian mat. Ui, cantik tu. Kan. Payung cat. Cantik mat. Ui, tapi tak boleh belah. Kan, dia punya wah payung camp. Ambil masa dalam berapa tadi? Rasa dalam setengah jam kot pasang. Kan, rasa dalam setengah jam tadi pasang mat Memang lama sikit lah. Tapi puas hati mat. Ui, gagah tu. Kan, gagah mat. Bahasa lokos mat. Hujan mat. Ya Allah, ya Tuhan. Lawa. Dah siap mat. Ui, sedap ni. Sedap. Ui, anak-anak tengok TV, tengok tab. Hai, review dalaman dia dalaman dia. Ui, lawa. Ni tempat tidur gua ni guys. Uish, mantap tu. Cantik mat. Kan. Matang-matang kena kari pap. View dia mahal mat, view dia mahal. View mahal Sana pun orang mandi tu. Mantap. Dan dari depan guys Kemah Nature Hike. Kita pergi 3 orang, 3 family beradik camper. Ini. Uish. Serba hitam. Vidalido. Mbak ni kemah. Kemah auto. Eden, okey Eden. Satu lagi. Ni keep hike nature. 18 SX tak boleh. Tengok setup dia. Ada yang? Hai. Tak boleh luar biasa. Itulah tu. Makanan banyak mat Standby ini memang ikut tema hitam mat. Cantik ya. Belanja view. Dalam ni, sini dalam sikit. Cantik lah tempat ni. Kan. Mantap. Aku ni basah lencun mat. Kan, basah lencun mat. Tapi best lah. Kawasan memang power mat. Kawasan memang cantik gila. Kan, kawasan ni. Kalau boleh mandi guys. Kan. Tapi memang aku basah lencun lah ni. Memang lencun habis mat aku rasa. Kan, lencun habis mat. Di kawasan sana. Kan, baik tu di sana. Penuh lagi ni, campsite dia penuh lagi. Banyak lagi mat tempat ni mat. Jadinya tengoklah kan. Kalau ada apa lagi lah kan, kita tengok view malam. View malam lagi aku rasa lagi macam padu-padu sikit lah. View malam lagi tenang. Hike nature kan. Baik tau. Mantap. Alamak, barbecue mat. Perasaan barbecue okey Okey, mantap. Mantap barbecue. Barbecue okey anda okey je. Barbecue malam pertama kita barbecue mat. Ni sambal dia mat Rambut terang. Ambil terang. Oh, ni. Ikan. Ada lagi satu yang nak masuk. Mantap Perasaan? Saya pilek.
Pilek. Tak berapa sihat. Pilek eh. Ni dia boleh ambil ni. Mantap. Tapi ikan dia tuang. Sarapan pagi. Betul? Say hi. Apa? Sarapan pagi. Ditenangi dengan tepi-tepian sungai. Ui, mantap kan. Wow, view macam ni, Mat. Macam batu. Hmm? Macam batu ke air. Adik okey? Adik? Adik, ayo dengan nasi goreng. Sekejap. Makan tengah hari, Mat. Ada asam pedas. Ada petai abang sebelah bagi tu. Kan? Murah rezeki dia, guys. Ni bekas-bekas anak-anak makan. Ada rendang. Selamat hari raya. Hari raya. Doakan, guys. Main kat tepi-tepi kan. Ada view, Mat. Sambil layan view, Mat. Mantap. Wah, tu macam nak hujan lagi, Mat. Hari kedua ni, petang. Kan? Macam nak hujan lagi je. Ada dah banyak dah balik lah. Esok kerja. Selasa kan, tapak dah tak banyak, dah tak ada orang dah kan. Selasa hari bekerja, semua ramai. Hari ni day 2, hari Selasa tak ada orang. Cantik kan. Tapak kemah pun banyak, Man. Kan, tepi-tepi sungai lah. Di sungai lawa sikit. Kat dalam ni tak berapa lah. Tapi okey lagi. View okay lagi. Cantik lagi. Kan? Belah atas dia pun banyak lagi kan. Tapak kemah. Oh, sana ramai orang lagi. Kan, tapak sawit sana ramai. Belah sini dah tak ada lah. Ni tapak-tapak atas. Wah, cantik ni. Tapak atas. Tapak atas ramai. Atas sawit nak. Dah. Wah, kat sini. Wah, laluan buluh, Mat. Siap ada laluan buluh, Mat, kat sini, Mat. Best ni. Sana pun ada. Larisan lagi besar. Betul. Batu lagi besar. Ini lagi meriah. Oh, ni tapak sawit. Uish, lagi meriah sini. Kan? Meriah. Sawit, Mat. Ni tapak sawit ni. Gila air dia kat sini. Penuh lah sini. Hari pun dapat tapak dia, Mat. Penuh, Mat. Tapak ni, Mat. Atas situ. Uish. Ni tapak sawit, guys.
Cantik. Besar tapak ni. Atas. Atas pun ada toilet juga, Mat. Sini pun ada tapak-tapak ni guys. Setiap tapak ada sinki. Setiap tapak ada sinki. Ush. Ni cantik ni. Ni tapak 10. Ni cantik ni guys. Atas ni pun macam ada tangga lagi. For safety. Setiap tapak ada sinki. Tapi bawah ni tak ada. Ada sinki sini. Sini ada sinki. Atas tu. Atas tu. Best lah sini. Paling atas 16. Sini pun view dia pun cantik juga man. Kita cerum sikit lah. Kita cerum sikit lah. Tu daripada bawah. Yang tadi kita daripada bawah tu naik daripada cantik. Full review mat. Frog Lemon campsite. Uish. Nice lah, nice. Tapi view dia lah, tengok. Pokok sawit. View dia sawit lah sini. Nampak kita orang tu view pokok getah macam tu. Pokok-pokok hutan. Cantik lah. Kawasan dia memang cantik betul. Wah. Cantik. Ya. Nice stroke mat. Camping macam ni racun mat. Ni semua racun. Semua racun ni guys. Tengok barang kita. Barang dia tak ada. Barang ni lemak. Tu nak tambah-tambah tu. Dan sentiasa tak cukup sentiasa tak cukup. Penuh. Tak cukup barang. Kan? Betul tak kakak? Betul tak? Betul. Suasana petang mat. Campsite. Suasana petang. Alamak, besok dah nak kena balik dah. Aduh. Besok dah nak kena balik mat. Kan? Tapi tak apa lah. Tapi best lah campsite ni. Kita orang mungkin akan repeat balik lah ni campsite ni. Lawa tu. Kan? Kita bawa road juga. Kita tengok. Ada barang tak ada barang? Ada barang kah? Ada barang ke? Hah? Tak dapat. Vlog. Belakang sana akan ada tapak-tapak baru ni, tapi belum buat lagi lah. Kan, belah belakang akan ada tapak-tapak baru mat. Sana boleh. Sana macam surau, mini surau. Dia ada 2 surau yang rasa boleh pakai. Kan? Ada 2 surau mat. Tengoklah, view dia cantik. Kan, view dia cantik mat. Angler. Kita tengok angler. Tu dia. Alamak, tu dia. Apa ni bang ah? Barbecue. Barbecue mat Barbecue lagi hari kedua mat. Kita berbarbecue lagi mat Kan. Malam kedua mat. Malam kedua barbecue. Last. Kita ada kambing. Ayam bakar tadi. Lepas tu special ada apa ni? Ada spaghetti mat, carbonara. Mantap. Kan?
Dengan view-view malam macam ni guys. Best. Rock Lemon campsite. Kan? Mantap, 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 Mat. View malam kemah. Uish, cantik, Mat. View malam kemah. Kemah saya. Kemah abang. Kemah abang. Itu kemah abang. Oh. Makan malam kita ya. Makan Makan malam kita ya? Oh. Makan malam. Stop. Day 3, Mat. Day 3. Day 3 dekat mana? Campsite. Suasana pagi. Oi, suasana pagi. Ingat. Pagi. Morning. Pagi buat air. Roti ada. Ni roti umpan ni semalam. Umpan apa cerita agaknya? Nak tengok Mat umpan ni. Tak tahu. Orang ni tertidur. Orang ni tidur lambat tu. Malah ada pasang bubu kat situ. Jadinya hari ni nak pergi tengok bubu. Kan? Kita tengok bubu. Bubu DIY, Mat. Pasang sendiri, Mat. Kan? Jadinya mohlah kita pergi tengok bubu tu. Kat situ, Mat, bubu. Tapi ni dalam ni. Kena slow-slow lah. Kat situ bubunya. Ui, licin lah. Licin. Tak tahu. Kita ambil side jauh sikit lah. Ambil side jauh sikit. Batu ni licin, Mat. Licin. Bahaya. Mana-mana kaki camper. Mana-mana kaki camper. Wajib lah. Wajib datang campsite ni. Best tu. Tapi kena booking awal. Sebab full penuh. Tapi kalau hari biasa tak lah. Tu dia bubu dia, Mat. Ui. Tak ada lah. Ada. Ada seekor. Ada seekor, Mat. Ada seekor. Ada seekor. Dua kat sini pula. Pasang kat situ pula, guys. Cuba kan. Cuba lagi. Baik, Mat. Sana air terjun. Alright, Mat, habis sudah trip kita untuk Kinabalu Negeri Sembilan. Bye. Rindulah pula. Kita pasti akan repeat, Mat. Pasti akan repeat ni. Mesti repeat lah. Seronok, Mat. Bye. Mak semua dah nak balik dah. Bye. Semua dah nak balik, Mat. Right. Next trip mana? Next trip. Terpaling next trip. Let's go.